Ini saya tak langsung telah membuatkan pelajar tu menjadi kurang berfikir ataupun malas untuk berfikir. So sebagai seorang pensyarah, Tuan Khairul, apakah implikasi AI ni dalam sistem pendidikan sekarang ni? Adakah Tuan Khairul nampak dia adalah satu tools kan, satu tools yang dapat membantu, ataupun dia sebenarnya saya tak langsung telah membuatkan pelajar tu menjadi kurang berfikir ataupun malas untuk berfikir? Alright, okay. Pada pendapat saya, AI ni memang benda yang tidak boleh dielak lah. Betul. Sebab world change every day. Dunia betul. ni berubah setiap hari. Okay, kalau kita kata sekarang AI mungkin salah satu apa orang kata cabaran dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan 2060 nanti apabila... Ya, betul. Dia akan sentiasa, teknologi akan sentiasa berkembang, akan improve. Ya, betul. 2060 nanti adalah merupakan antara startingnya revolusi robot. Mungkin. Adakah kita boleh elak dengan teknologi? Tidak. Okay, tapi apa yang kita boleh buat adalah kita kena, sebagai educator, kita kena adapt dan sistem tu untuk guide pelajar-pelajar. So disebabkan zaman sekarang ni adalah zaman AI kan, ada nampak perbezaan daripada segi kualiti pelajar tu? Kayaknya secara personal lah. Secara personalnya, kualiti pelajar especially dalam penyiapan assignment tu pada saya kurang mantap, kurang spesifik. Alright. Sebab dia memang ambil kepada AI teruslah. Dia dan bila pelajar-pelajar kita present pun, dia punya keyakinan untuk bercakap tu, kefahaman dia terhadap satu topik tu kurang. Tapi walau bagaimanapun, kita sebagai pensyarah tak boleh stop sampai situ lah. Betul. Kita kena guide, kena ajar dan sebagainya. Okay. Sebab itulah perlunya generasi Z sekarang, okay, dia meningkatkan common sense. Okay, faham. Common sense tu yang saya tengok pada generasi pada hari ni sangat kurang. Alright. Okay. So kita sebagai educator ni, kita kena increase the common sense.